Baru-baru ini saya telah pun menghantar produk Ativa saya untuk servis bagi perbatuan 80,000 km. Walaupun kali ini terlebih sedikit disebabkan cuti raya yang agak panjang. Sebelum saya kongsikan satu persatu berapakah kos servis kali ini, saya ingin respon sedikit kepada viewers yang bertanya dalam video yang sebelum ni, kenapa tangan saya berada di gear knob, iaitu tangan kiri, seolah-olah menggunakan gear manual. Sebenarnya saya bukanlah gunakan manual mode. Sebenarnya saya dah pernah buat video sebelum ni yang mana saya gunakan teknik slope mode, S mode kat gear Ativa. Untuk semua variant ada slope mode, S mode yang diwujudkan untuk digunakan pada jalan-jalan yang berliku, berbukit lah, ada naik dan ada turun, ataupun bila kita buat pemanduan yang agak lasak. Okay, inilah contoh pilihan gear untuk produk Ativa di mana ada D, N, R dan P saja. Ini pula produk Alza 2022 yang hampir sama dengan produk Ativa. Ini pula Myvi 2022 yang mana ada B selain S, sama juga seperti Azia 2023 yang ada B dan S. Berdasarkan satu laman web ni, dia kata B itu merujuk kepada engine braking, mana B ni lebih rendah gear ratio-nya daripada S. Dia sesuai untuk menurun bukit. So maknanya nak mendaki gunakan S, nak menurun gunakan B. Ini untuk produk Azia dan Myvi saja ada B. Tapi kalau anda tak yakin untuk gunakan B atau S, gunakanlah D saja. Slope mode ni dia punya gear ratio tu lebih pendek lah. Okay? Dan kenderaan kita lebih mudah dikawal lah bila kita tidak terlalu laju meluncur. Okay, dan anda akan rasa dia lebih responsif. Tekan sikit dia akan lebih pergi lah. Itu sebab saya gunakan slope mode. Memang didesain khas untuk keadaan yang slopey. Dan bila kita gunakan slope mode ni juga, kita akan kurangkan penggunaan brake sebab kita tidak terlalu laju meluncur dan secara dia masih dalam kawalan yang baik lah. Bila anda nampak kat signboard kat tepi kan, kadang gunakan gear rendah. So takkan kita nak masukkan manual kan. So kalau by default kalau kita gunakan D saja, dia akan juga gunakan gear rendah sebab kita menurun kan. Tapi kalau anda gunakan slope mode, anda akan rasa perbezaannya. Dia lebih rendah daripada D. Bila keadaan dah okey, dah macam stable, macam jalan normal, anda boleh tolak balik semula ke gear D. Walaupun penggunaan S mode ni akan meningkatkan sedikit penggunaan bahan api, RPM pun lebih tinggi sedikit, especially bila anda juga gunakan power button sekali, power mode. Mungkin anda nak memotor dekat kawasan macam tu kan, atau dan berbagai lagi alasan lah menggunakan power mode. Tapi bagi saya ia berbaloi kerana kelebihan yang ditawarkan ni sangat-sangat membantu saya meningkatkan kawalan, kurang sikit dia punya body roll tu, dan saya rasa lebih yakin. Jadi setelah lebih 2 tahun menggunakan teknik ni, iaitu switching atau pertukaran daripada D ke S, S ke D pada jalan-jalan tertentu dan pemanduan yang lasak ni, saya rasa pemanduan Ativa saya ni lah lebih menyeronokkan. Tak tahulah anda, kalau anda yang pernah cuba atau yang tak pernah cuba, mungkin anda boleh cuba dulu jalan-jalan yang tertentu yang sesuai. Jadi walaupun jalan tu agak sukar, tapi ia masih bertenaga untuk teruskan perjalanan. Walau bagaimanapun anda harus pastikan keselamatan pemanduan anda dari segala aspek yang lain, dari segi kesihatan kita, jangan terlalu ngantuk, dari segi tayar dan pelbagai lagi lah. Mungkin anda risau tentang kerosakan CVT. Setakat 2 tahun lebih saya dah gunakan teknik ni, saya tak pernah lagi, Alhamdulillah, tak pernah lagi keluar notification CVT malfunction ke atau apa-apa yang berkaitan dengan kotak gear lah, CVT. So far tak ada. Tapi kalau anda ada alaminya CVT malfunction or something kerana menggunakan S mode, mungkin anda boleh share di ruangan komen. Baiklah, jom kita lihat berapakah kos servis produk Ativa untuk 80,000 km perbatuan. Kita mula dengan condition. So bateri memang good lah sebab saya baru je tukar bateri tahun lepas, bateri sel kering. Okey, kemudian brake pad ada lagi 4mm. Menurut service advisor Pro 2 yang saya pergi servis hari tu, tidak ada lagi Pro 2 Ativa yang dah tukar brake pad. Maksudnya secara rasmi lah di service center. Kalau tukar sendiri tu mungkin mereka tak tahu. Saya start gunakan produk Ativa ni tahun 2021 bulan April.
So sekarang dah 2 tahun lebih lah. So saya rasa okey kot brake pad yang digunakan. Mungkin juga sebab Ativa ni ada secondary brake yang autonomous tu kan, jadi mungkin dapat mengurangkan sikit penggunaan brake pad. Kemudian tayar depan dan belakang masih 6mm, of course baru tukar tayar hari tu. Kemudian ATF masih lagi bagus. Kemudian bahagian others tu memang saya request untuk dia check brake. Sebab masa tukar tayar tu saya tengok brake pad tu macam dah tipis sangat. So diorang buat special inspection lah untuk brake pad. So dia kata masih okey lagi, ada 4mm. So mungkin cara saya tengok tu tak betul kan. Kemudian next service ialah RM90,149 sebab saya dah terlebih dulu pergi kan. Cost labor yang dia kenakan ialah maintenance service cost dan juga additional part listing number 1. Labor cost kali ni tak mahal sangat, lebih kurang RM49.83. Okay, kita terus kepada parts information iaitu alat ganti yang ditukar. Yang pertama of course fully synthetic minyak enjin Pro 2, kemudian gasket, battery terminal protector, windshield washer, injector cleaner dan service miscellaneous tu saya tak pasti apa benda. Jadi kos keseluruhan untuk alat ganti ialah RM208. Jadi jumlah keseluruhan termasuk teks ialah RM257.80 untuk servis 80,000 km. Lagi sekali dekat bahagian bawah kiri resit ni ada lagi laporan tentang tayar dan juga bateri. Kedua-duanya bagus dan okey. Yalah, sebab dua-dua tu saya baru saja tukar.